Hari ni kita nak borak pasal Perang Babi, sejarah Amerika melawan British. Hanya kerana seekor babi, Amerika Syarikat dan British pada 1859 hampir nak berperang. Ia terjadi di sebuah tempat yang hari ini dipanggil San Juan Island, sebuah pulau kecil di antara tanah besar Amerika, Washington dan Vancouver Island yang masa tu British punya. Tapi cerita ni sebenarnya lebih kepada isu sempadan lama yang jadi tegang bukan sebab babi semata-mata. Sebabnya pulau tu terletak di satu kawasan yang sangat rumit dari segi sempadan antara dua negara besar. Pada tahun 1846, British dan Amerika dah sign satu perjanjian iaitu Oregon Treaty. Mereka setuju sempadan utama ikut garisan 49 darjah utara. Masalahnya, bahasa dalam perjanjian tu tak jelas nak pilih yang mana satu laluan laut antara daratan dan Vancouver Island. Yang satu British panggil Rosario Strait, yang satu lagi Amerika panggil Hero Strait. Dan San Juan Island ni duduk di tengah-tengah antara kedua-dua lorong tu. Sebab tu kedua negara tuntut pulau tu untuk diri masing-masing. Pulau tu sebenarnya tak besar mana, cuma tanah subur dan memang ada kediaman manusia kat situ, termasuk sebuah sheep farm mill satu syarikat besar British, Hudson Bay Company, yang ada ramai pekerja dan haiwan ternakan termasuk babi. Orang Amerika pun ada kumpulan kecil kat situ dan kedua kumpulan tu hidup dengan suasana yang agak santai selagi tak ada masalah. Masalah muncul pada 15 Jun 1859. Seorang petani Amerika bernama Lyman Cutler tengah jaga kebun kentangnya bila dia ternampak babi besar tengah merosakkan tanaman. Babi tu sebenarnya milik Charles Griffin, seorang pekerja British dekat pulau tu. Cutler dah berulang kali halau babi tu, tapi kali ni dia dah hilang sabar. Dia tembak babi tu sampai mati. Dia tembak babi tu sebab babi tu tak habis-habis nak rosakkan tanaman dia. Griffin pun apa lagi marah, tuntut ganti rugi. Cutler cuba bayar sedikit, tapi Griffin nak lebih. Isu kecil tu cepat jadi besar sebab tak ada peraturan yang jelas siapa punya kuasa kat situ. Griffin panggil pihak British. British pula cakap yang Cutler ni patut kena tangkap. Tentera Amerika mula datang ke sana. Tentera British pun balas dengan kapal perang. Kedua pihak pun siap berkubu, siap letak meriam, siap letak ratusan tentera. Semuanya sebab seekor babi ni yang mati. Tapi sebenarnya tak ada siapa pun nak tembak dulu. Kawasan tu jadi macam pelik. Kedua-dua pihak berkubu berdekatan, tapi semua orang sedar kalau siapa tembak dulu akan jadi perang besar. Yelah sebab dua-dua ni adalah kuasa besar. Sampai berbulan-bulan, kedua-dua pihak terus bertahan macam tu. Bahkan menurut rekod, ramai tentera dari kedua-dua belah pihak ni kongsi barang, kongsi rokok dan kehidupan macam normal walaupun suasana nampak tegang. Akhirnya bila sampai ke Washington DC dan London, pemimpin kedua negara masa tu malu dan risau konflik tu boleh menjadi perang yang betul walaupun tak ada siapa pun yang nak perang. Presiden Amerika masa tu pun hantar seorang general veteran untuk selesaikan masalah ni. General tu bercakap dengan pihak British dan diorang setuju untuk bertahan bersama secara joint occupation. Pasukan Amerika di satu bahagian pulau, pasukan British di bahagian yang lain. Akhirnya pada tahun 1872 keputusan mula dibuat. Amerika dapat laluan sempadan yang dia nak iaitu Haro Strait. Maka San Juan Island jadi milik Amerika dan British pun tarik balik pasukan tak lama lepas tu. Yang paling menghairankan dalam perang ni adalah tak ada siapa pun yang mati kecuali babi. Tak ada manusia pun terbunuh, cuma seekor babi yang jadi punca kepada ketegangan besar.